customer kita hantar untuk republish balik sofa dia. Jadi bukan semua customer kita dia nak beli barang baru je. Ada yang dia masih dah pakai kan. Mungkin dah 10 tahun, mungkin dah 20 tahun. Jadi dia tinggal nak bersihkan dia punya kayu ni. Jadi kita gosok balik nanti. Kita spray balik kilat baru. Okey, tengok sini. Tengok sini. Okey, korang boleh tengok kan ada kalau kayu-kayu ni yang mana dah tercabut ni kan. Yang ni kita akan screw balik, kita gam balik. Kemudian kita cat balik lah kan. Nanti kita buat finishing last dia, pasang cushion, pasang kain baru. 90% barang tu insya-Allah akan jadi baru. Biasalah kalau kayu-kayu ni kan dia memang akan nampak yang dia dah pakai lama. Tapi bila kita dah salut dengan kilat nanti insya-Allah dia akan jadi seperti yang baru juga. Kalau korang perasan yang belakang tu mungkin dia pakai paling-paling pun saya rasa ni dalam sekitar 7 hingga 8 tahun lah yang ni. Sebab dia punya kayu ni masih licin lagi. Kalau nak tahu tu dia dah pakai lama, kayu yang ada ni kan dia dah bekas kasar dah. Bila dia dah kasar-kasar maksudnya dah lebih 10 tahun dia dah pakai. Jadi kalau korang yang mana nak republish sofa, harga starting dia kalau ikut size sofa, harga starting dia 1000 ke atas. Kalau 321 lah. Kalau 3 seater atau 2 seater je, mungkin bawah 1000. Jadi korang-korang yang berminat nak republish sofa, nak jadikan seperti baru, tak nak beli baru, korang boleh PM kita sekarang. Hanya di HP Jati nilai 3. Okey, kualiti kita memang terjamin, harga kita pasti puas hati, memang semestinya lah di HP Jati nilai 3.